Hai, saya Nadira Fatah dan sekarang saya berada di Arena Petong Kuala Selangor. Dan sebentar saja lagi akan bermulanya pusingan kedua round robin double man, double woman untuk sukan petong lah. Dan selain itu, kita juga akan bersama dengan salah seorang coach Sukma Selangor untuk berkongsikan sedikit tentang cara temasyak pada tahun ini. Okey, alhamdulillah semalam kita dah berjaya dapat satu pingat emas. Jadi untuk hari ini strategi kita bermain di tempat yang sendiri, dah berlatih lebih daripada 2 bulan. Jadi advantage pada kita lah untuk kesesuaian gelanggang tu more kepada Selangor. Jadi insya-Allah apa yang dipraktikkan di latihan kita akan adaptkan di kejohanan ni lah. Yang diselesaikan oleh MSN 1 gol, tapi kita kalau boleh kita nak bagi 3 gol lagi lah untuk Selangor. Mungkin kita target untuk acara double lagi, triple dan mix lah untuk sehingga ke hari yang terakhir lah. Petong ni sama je, lelaki perempuan tactical game tu sama je, tapi mungkin more kepada advantage pada lelaki, diorang jenis main serang kan. Jadi mungkin kelebihan untuk acara lelaki tu kita main attack, lebih kepada attack lah.